Siapa yang nak ditimpa kemenangan? Semua orang tak nak. Kalau boleh semua orang nak keluar rumah, balik rumah tanpa ada apa sebarang musibah. Ada satu doa yang masyhur yang telah diajar oleh Nabi. Kalau korang rasa korang tahu doa ni, sila komen tahu. Kalau korang tak tahu, korang dengar sampai habis. Doa ni adalah, memang famous doa ni. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali pagi selepas subuh dan 3 kali petang selepas asar. Okay, Nabi kata siapa yang baca doa ni, amalkan 3 kali pagi dan 3 kali petang, insya-Allah pada hari itu dia tak akan terkena apa-apa musibah. Doa tu melindungi dia daripada kecelakaan yang macam korang tengok tadi kan. Sebab kita tengok sekarang kes macam-macam yang orang accident. Macam-macam lah kan. Untuk kita elak, kita baca doa tu yang telah diajar oleh Nabi. Okey. Selain tu, yang telah diajar oleh Nabi, okey. Sebelum korang nak keluar rumah, korang baca bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Okey, dan boleh keluar. Itu antara benda yang sahih, perkara yang sahih yang telah diajar oleh Nabi untuk kita selamat pergi dan selamat balik. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, share kepada orang ramai.